Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini Baiman nak berkongsi dengan kawan-kawan semua beberapa amalan sunnah yang dilakukan di bulan puasa. Yang pertama tuan-tuan, menyegerakan waktu berbuka. Kerana apa? Kerana baginda Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, mafhumnya, apabila telah tiba waktu berbuka maka hendaklah disegerakan kerana di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Yang kedua tuan-tuan, melaksanakan makan sahur. Kerana apa tuan-tuan? Di dalam sahur ini terdapat banyak keberkatan. Jadi untuk kawan-kawan yang malas bangun sahur tu, bolehlah kita sama-sama tidur awal dan usaha untuk bangun sahur. Yang ketiga tuan-tuan adalah ihya Ramadan. Apa makna ihya Ramadan tuan-tuan? Menghidupkan Ramadan. Kerana apa? Kerana di dalam Ramadan ini terdapat banyak keberkatan dan banyak kebaikan. Jadi saya nak ajak tuan-tuan untuk bertarawih, berqiyam lail dan sebagainya lah untuk menghidupkan Ramadan kita.